Yang Amat Berhormat Perdana Menteri telah menyatakan, mengingatkan Jemaah Menteri tentang usaha untuk membantu menaik taraf dan memperbaiki sejumlah 30 buah sekolah di kem-kem tentera di seluruh negara, yang mana sewaktu Yang Amat Berhormat Perdana Menteri berada di pengkalan TLDM Lumut, beliau telah memaklumkan peruntukan sebanyak RM20 juta yang akan diberi kepada Kor Kejuruteraan Tentera bagi membantu menaik taraf fasiliti di sekolah-sekolah yang berada dalam kawasan kem tentera. Ini kita harap akan dapat membantu memandangkan sekolah-sekolah tersebut sebenarnya bukan bawah jagaan Kementerian Pendidikan, tapi adalah di bawah Kementerian Pertahanan. Dan ini kita percaya akan dapat segera menyelesaikan beberapa isu yang dihadapi oleh sekolah-sekolah tersebut.